Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Di bawah pimpinan dan bimbingan Tuan Haji Muhammad Noor bin Haji Ma'ali selaku pengerusi Ma'had Tahfiz Al-Quran Darut Taqwa Tok Bali. Ma'had ini kini telah dibuka secara rasmi pada 17 September yang lalu. Sejak pembukaannya, Ma'had Tahfiz ini telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada masyarakat setempat. Alhamdulillah, sehingga kini kami telah mempunyai hampir 80 orang pelajar yang sedang menuntut ilmu di sini. Dibimbing oleh 3 orang guru berpengalaman dalam bidang tahfiz dan pengajian Islam. Ma'had ini menyediakan suasana pembelajaran yang selesa, kondusif dan berdisiplin sesuai untuk perkembangan rohani, akhlak serta ilmu anak-anak. Dengan kemudahan yang lengkap dan selesa, Ma'had ini mampu menampung sehingga 200 orang pelajar. Saya, Ustazah Aisyah, selaku salah seorang tenaga pengajar di Ma'had ini, ingin menyeru tuan-tuan dan puan-puan di sekitar kampung nelayan dan kawasan berhampiran. Tuan-tuan dan puan-puan, rebutlah peluang keemasan yang ada ini untuk menghantar anak-anak menimba ilmu agama di Ma'had kami. InsyaAllah, dengan niat yang ikhlas dan doa tulus daripada semua, Ma'had Tahfiz Al-Quran Darut Taqwa Tok Bali akan terus berkembang dan menjadi tempat lahirnya generasi Quran yang berilmu, beriman dan beramal. Setinggi-tinggi ucapan terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat, khususnya pada Tuan Haji Muhammad Noor bin Haji Ma'ali, para penyelaras kelas, tenaga pengajar serta para ibu bapa yang telah menghantar anak-anak dan memberikan sokongan kepada kami. Sekian, terima kasih atas perhatian dan sokongan tuan-tuan serta puan-puan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.